M-Sheng you. Extra power. Extra power. Extra power surya. Ini sama macam Hamidia Penang sama. Sama. Telur rebus. Wah, ayam bagi. Wah, pistolnya. Pistol cantiknya. Cantiknya. Iya dah. 132. 100? 132 ringgit. 132 ringgit ini sotong. Iya. Betul lah. Paling murah di Malaysia. Melantak be. Okey, hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni berada dekat area Jalan Tak. Ya ke? Oh, thank you bang. Selalu follow abang punya channel. Mantap. Alamak geng, baru nak buat intro dah ada jumpa. Okey geng, aku sekarang ni berada dekat area ni, Semua House. Semua House dekat area Jalan Tak lah. Aku bersama ni Pian. Baju sama pula lah, putih-putih. Aduh. Okey geng, sebenarnya kita orang kat sini nak try satu pot makan ni. Pot makan nasi kandar yang memang famous lah dekat Penang. Tapi dia ada buka cawangan baru dekat area Jalan Masjid India. Ni dia. Hamidia. The oldest nasi kandar in Malaysia. Daripada tahun 1907. Ui, lama ni. Betul-betul lama ni. Tapi itu dekat cawangan dia dekat Penang lah. Itu dekat Penang. Yang dekat sini baru dibuka kalau tak silap aku. Welcome to Hamidia. Terima kasih. Saya masuk dalam rumah dah. Boleh ya? Okey, terima kasih. Ramai geng. Okey. Ini bahagian dalam. Macam mana boleh masuk dalam? Boleh lah bang. Pergi sini ke? Boleh masuk ke? Boleh. Pergi sini. Betul. Ini ayam apa? Ayam goreng. Ayam goreng bang. Ini ayam bawang. Ayam bawang. Sotong goreng, udang goreng. Tiger prawn, sotong viral. M-Sheng you. Extra power. 24 hour. Ini ayam kapitan. Ayam kapitan? Ya, Hamidia signature. Signature Hamidia punya lah. Ini ayam kari bang. Ayam kari ya, okey. Ya, ayam kari. Ini ayam pedas bang. Ayam pedas. Ada banyak Api fire punya. Fire punya. Lepas makan itu pedas lah. Pedas lah. Ini kambing kurma, kambing kampung. Kambing kampung kan? Hamidia signature. Hamidia signature juga. Ya, telur ikan bang. Telur ikan. Wow, ini besar telur ikan Tengok berapa besar. Macam ikan paus punya. Ya, ikan paus. Ikan paus ya. Ini ikan gulai, ikan kari. Ikan gulai. Okey. Nampak macam kek slice. Ya, betul lah. Ini pun signature juga apa? Nampak macam dodol. Nampak macam dodol lah. Ya, betul. Okey. Lepas tu ini kari kepala ikan baru. Kari kepala ikan Baru macingnya. Baru ngam lah. Paling terkenal dekat Hamidia punya. Kari kepala ikan. Signature besar. Lagi besar pun ada. Ada. Itu poket pun kena besar. Boleh. Sedia kuah campur kasih banjir punya. Baik bang. Campur Ini sama macam Hamidia Penang sama. Sedia ayam goreng, bendi rebus, telur rebus. Ayam bagi. Pistolnya. Cantiknya. Iya dah. Kuah daging pula Ya, kuah daging. Yang tadi nampak macam dodol tu kan. Ini special sambal nyok bang. Kena letak sambal nyok Mama punya tradisional. Mesti. Ini sambal cili bang. Sambal cili pun ada. Sur punya. Sur punya. Okey. Ini berapa ringgit? Ini 17.50. Tadi saya ada order ni ya, sotong saya. Sotong viral bang. Ini berapa sotong ni? Ini sudah ada 500 gram. 500 gram. 500 lebih saya diskon. Berapa? 550 gram berapa? Saya kira 500 gram. Berapa? Ini 500 gram. 132. 100? 132 ringgit. 132 ringgit ini sotong? Ya. Betul lah? Paling murah di Malaysia. Okey bos, boleh. Okey Okey geng, ini dia. Kat depan aku menu-menu yang aku order daripada restoran Nasi Kandar Hamidia yang berada dekat Jalan Masjid India. Dia punya lemak atau senang lemak dia betul-betul dekat Semua House. Ni, yang aku ambil ni macam biasa geng. Nasi kandar dia. Nasi kandar ni aku ambil nasi kandar set dia. Dalam nasi kandar ni kau tengoklah. Dia bagi nasi. Nasi boleh tahan juga banyak. Dia bagi ayam goreng pistol geng. Lepas tu dia bagi telur, dia bagi kuah campur, dia bagi bendi, dia bagi sambal nyok, sambal cili. Harga kalau aku RM17 di mesin. Aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak layan kat Hamidia ni. Nice lah. Aku suka lah tengok gabungan dia punya kari ni. Kau tengok warna dia cantik je kan. Sekali lagi.
Okay, last aku makan nasi kandar Hamidiah ni sekitar 3 tahun lepas dekat Penang. Untuk yang aku dapat ni, cawangan Masjid India ni bagi aku demi kari masih maintain. Okay, kau tak silap aku, kat sini dia gabungkan lebih kurang dalam 7 jenis kuah. Kuah kari ayam, kari ikan, kari daging. So dia ada rasa yang balance, rasa yang masam, rasa yang pedas, rasa yang masin. Untuk level kebanjiran dia pula aku suka sebab asal ni kau nampak macam banjir sangat. Kau dah biarkan dengan nasi, dia punya nasi, kuah dia menyerap kat nasi. Kuah dia menyerap kat sebutir-sebutir nasi. Itu yang aku suka. Lepas tu aku nak cuba ni pula, ayam pistol dia. Okey, kat sini yang famous dia selain ayam goreng dia dengan ayam bawang dia lah kan. Pak tahu ayam pistol dia bertahan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok, masih lagi juicy ke. Kebetulan masa aku datang ni baru pagi goreng. Kau nampak dia tengah susun ayam goreng dengan sentiasa panas. Kau kalau nak datang sini aku nasihatkan datang lebih kurang pukul 2 ke atas. Sebab apa? Sebab dari pukul 12 sampai pukul 2 memang pack gila kat sini, lauk sampai habis. So aku datang ni sekitar pukul 2.30. So diorang baru tempat lauk. Tu dapat panas-panas tu. Dia goreng dengan rempahnya mild. Rasalah kunyit dia, rasa gorengan dia. Dia yang penting ada rasa masin-masin. Dia tak perlukan ayam berempah yang terlalu masin atau terlalu banyak sedap. Dia ayam yang simple. Bagi aku memang nice. Sebab apa? Sebab kari tu dah kuat. So makan dengan ayam simple ini pun dah best. Lepas tu jangan lupa sambal nyok ni, geng. Kat sini diorang kata sambal nyok ni padu. Tak tahulah betul ke tak padu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal nyok ni memang rasa kelapa, memang rasa nyok, ada pedas sedikit, lepas tu dia ada rasa masam. Dia rasa sambal nyok pedas. Dia lebih kurang macam itulah. Dia mungkin boleh memotong sedikit muak kalau kau makan nasi kandar dengan kuah banjir yang banyak. Sekali lagi. Aku suka level kemasaman pada kuah kari diorang ya. Dia ada kuahnya pekat, dia ada kuahnya manis, tapi untuk yang ini dia rasa dia macam rasa mahal sikit. Okey geng, lepas tu aku nak cuba ni pula. Ni yang dikatakan viral ni. Ini yang buat aku terkedu. Aku terkedu geng lepas dengar harga sotong dekat sini. Tak apalah. Macam mana nak makan ni? Aku tengok ramai orang ambil sotong ni. Tu aku teringin tu. Okey, apa yang menarik kat sini ialah sotong ni kau nak ambil, dia akan ambil, dia akan timbang, lepas tu dia akan goreng balik untuk korang. Bagi panas-panas lah. Okey, tak apa, aku nak gigit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, laju dia makan. Tahu aku nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku tak tahu serang. Kalau kau tanya aku lembut ke liat, dia memang liat. Dia macam biasa geng, dia liat-liat sotong lah. Tapi rasa dia okey lah. Bila kita nak, dia akan goreng balik, dia panaskan balik. So, lembut lah. Macam ni lah. Nampak? Okey lah. Kau sebenarnya jangan expect sotong besar macam ni lembut. Dia tak mungkin lembut. Tapi dia liat yang sedap lah. Kalau boleh, ambil ni, engkau kena share dengan kawan-kawan. Kalau kau makan seorang, kau memang power lah. Kita tengok lah. Untuk sotong besar macam ni, harga dia dalam 130. Kau rasa berbaloi tak? Komen sikit, berbaloi tak? Tapi sebenarnya bagi aku, okey, bukan selalu. Sekali-sekala kan. Okey, nasi kandar Hamidiah cawangan Masjid India ni, dia buka daripada pukul 10 sampai pukul 10. Kalau hari Jumaat, Sabtu dia buka sampai pukul 11.30. Dekat sini pun kalau aku dah ada bagi promosi tau. Manis. Tapi datang pukul 9 ke atas, kau makan apa-apa pun, dia akan bagi diskaun 20%. Untuk hari Isnin sampai hari Khamis. Mana ada kedai mamak nak bagi diskaun 20%? Takkan ada dia. Kat sini ada. Okey, geng. Kat sini selain daripada nasi kandar, kat sini juga ada goreng-goreng, ada mutabak, ada western pun ada. So, ada mixed grill pun ada. So, macam-macam lah. Dia bukan hanya sekadar nasi kandar, dia macam bistro lah. Senang cerita. So, dekat sini siapa yang datang nak makan nasi kandar, tapi family nak makan menu-menu lain, insya-Allah memang akan ada menu-menu lain. Jangan risau. Hamidiah ni memang famous dengan dia punya mutabak dia lah. So ini mutabak daging Bismillahirrahmanirrahim. Lipat macam ni. Pizza. Bismillahirrahmanirrahim. Mutabak yang penuh daging, kau gigit dia memang jumpa daging terus. Daging dengan bawang. Simple dia memang rasa kari. Mutabak ni memang rasa kari. Dia kari yang tidaklah terlalu kuat. Kari-kari yang light. Dia bagi sekali kat sini dengan kuah dal dengan bawang. Ikut korang lah, korang suka makan dengan dal ke bawang. Tapi kalau aku lah, aku suka makan dengan bawang dia. Ambil bawang macam ni. Nampak ni, bawang macam ni. Aku kalau pergi Hamidiah memang mutabak ni aku ambil lah. Untuk siapa yang tak biasa makan bawang sirap ni, dia macam masa game, dia rasa bawang. Bawang ni dia ada satu aroma, satu gas dia yang kuat sikit tau. Rasa bawang, lepas tu dia rasa masam manis. Tu yang menarik tu. Yang ni memang best. Okey, lepas tu diorang ada sajian aku ni. Ini ialah nama dia cutting tea. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cutting tea ni dia ialah air teh yang kecil. Lepas tu dia lebih pekat, dia lebih lemak, dia ada herba sikit. Kalau tu aku dia gunakan susu lembu. Susu lembu tu.
Okey, ini dekat depan aku ni ialah mixed platter. Mixed platter. Ini ialah menu-menu yang diorang belanja lah. Aku dah habis makan, diorang pelawar nak tak diorang bagi aku menu-menu ni untuk aku review sekali. Okey lah, tak apalah, orang bagi kan. Kalau tak habis kita bawa balik lah. Okey geng, dalam mixed platter ni kau akan dapat beef kebab. Lepas tu kau akan dapat chicken kebab. Lepas tu kau akan dapat chicken tandoori. Lepas tu adalah kentang, sayur-sayur, kurma dan lain-lain. Ada simple Lepas tu dalam set ni dia akan bagi ni. Dapat sekali naan. Ini dia. Sesame seed naan. Dia bagi sekali dalam dia punya mix platter ni. Lepas tu dengan black seed naan. Okey, lepas tu dia bagi ni pula geng. Sekali ni ini ialah cendol. Apa yang menarik dengan cendol ni ialah cendol ni dia tak gunakan ais. Macam kita biasa minum cendol kita guna ais kan, tapi yang ini dia guna macam aiskrim. Dengan santan sekali lah. Jom kita rasa ini lepas aku tuang sekali. Ini nice. Ini nice. Unik lah. Hamidah Nasi Kandar ni memang famous lah dengan dia punya tempat yang cantik. Tempat makan dia cantik, luas, cantik. Kau boleh makan kat dalam macam aku, atau kau nak makan kat luar pun boleh. Lepas tu beraircon. Dan satu ni ada benda yang sentiasa menjadi pertanyaan orang, iaitu tempat parking. Dekat sini kau boleh parking kat semua house. Macam aku parking kat semua house. Dekat parking bertingkat senang. Tak nak parking kat sini, nak parking kat depan kedai pun boleh. Kalau tak nak parking kat depan kedai, belah sana ada parking, parking berbayar. Kat sana pun ada parking. Kat sini ada banyak parking lah. So, tak ada masalah. Nak cari tempat ni pun senang lah. Korang waste lah. Korang waste to Google. Sekarang kan teknologi kan ada. Apa nak susahnya. Kacau-kacau sikit macam ni. Okey geng. Ini nampak ni dia punya aiskrim. Dan bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini mula-mula yang kau dapat rasa ialah rasa lemak cendol dan rasa manis. Yang ini agak unik, agak luar biasa sebab dia guna aiskrim. Macam aiskrim vanila yang sangat berlemak. Lepas kau taruh pula santan yang pekat. Santan dia bagi ni memang pekat. Pekat, lemak-lemak masin. Lepas tu dia gaul. Ingredient macam jagung, cendol tu kacang sama macam cendol lain. Tapi yang ini dia double lemak. Ini ialah dia punya black seed black seed naan. Black seed naan ni kau boleh makan dengan dia ada kuah, ada 3 kuah yang bagi ni. Tapi aku nak layan dengan dia punya dal. Dal dia. Ini dal siap daging lah geng. Kau tengok dia punya dal geng. Tak nak kalah. Premium. Aku nampak tadi kat depan ni ada orang order mi goreng. Dia goreng depan kita geng. Memang menarik. Dia macam kedai mamak biasa lah. Macam menu ada kat sini. Jom kita layan beef kebab. Menu-menu macam ni biasa kita akan dapat kat kedai Arab, tapi kat sini pun boleh dapat. Okey geng, aku nak teruskan makan ni. Lepas aku nak lepak dengan Pian. Aku rasa banyak ni tak habis, combo kena bawa balik. Siapa yang jalan kat KL ke, yang kerja dekat area Jalan Masjid India ke, yang jalan naik ke sini ke, yang tak tahu nak makan mana, aku rasa kau mau datang kat restoran Nasi Kandar Hamidah yang berada kat Jalan Masjid India. Ini nasi kandar yang berusia lebih daripada 100 tahun geng. Memang otai. So bab rasa ni aku boleh nak cerita panjang lah. So kau sediakan duit, kau datang sini je. Okey geng, untuk semua jangan lupa subscribe channel aku Menantang Baik. InsyaAllah ada pop baik, ada beres, ada pop makan menarik aku. Terima kasih. Basant tersebut. Wassalamualaikum. Bye bye.